Masih guna whiteboard untuk mengajar? Seriuslah. Dah tiba masanya beralih ke teknologi interaktif. Family Mengaji pun dah cuba Arvia Smartboard dan Flip Touch. Lebih mudah, lebih berkesan. Proses pembelajaran kini lebih mudah dan interaktif dengan teknologi terkini seperti ini. Pelajar dapat belajar dengan lebih fokus dan menarik seiring dengan perkembangan dunia digital hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Baharudin dari Family Mengaji. Kami jalankan Education Center untuk pendidikan Al-Quran dan solat secara online dan fizikal. Okay, actually saya datang sini sebab saya nak cari smartboard untuk nak memudahkan pelajaran kita secara online. Jadi saya minat pada yang smartboard yang 75 inci untuk kita nak gunakan dalam dewan untuk pelajar dapat interaktif sama ada secara berhadapan dengan guru, dan bersama untuk pelajar yang online pun dapat ikut dengan lebih moden dan nampak lebih proper lah. Okay, saya minat juga untuk yang ni juga. Dia boleh pusing dan bersama contoh sambil kita mengajar tu kita dah boleh tulis catatan dekat sini. Kalau dulu kaedah lama secara klasik tu tulis kat whiteboard, okey. Tetapi kalau dapat tulis ni dan kita boleh save sekali kita punya pembelajaran tu supaya student boleh tengok balik bilangan. Dan tak perlu banyak equipment lah. Kamera ni bagai. Jadi dah ada satu ni, senang sekali jalan.